Okey, nanti lambang GGR ni kita buang. Dia soket dia macam ni aja man. Ha. Soket dia macam ni ah. Releasekan soket ni. Aku ambil yang ni. Aku cantum je kat lampu switch ni. Lampu utama. Masuk atas ni, tembak gam silikon. Gam ni ah. Settle. Okay, sekarang proses untuk tebuk Kita kena ukur betul-betul. Lepas tu kita tebuk. Tebuk so kena santai lah sebab dia punya material ni nipis. Apa yang korang tengah tengok sekarang ni, kita tengah proses pasang lampu minion dekat Lion G1. Proses tebuk, ukur-mengukur ni korang kena bagi dekat orang yang mahir. Kalau korang tak mahir, jangan ukur-ukur sendiri, takut tak smart. Lagipun benda ni dia tak ada jual lagi aftermarket. Kalau ada jual, korang boleh tebuk suka hati, pecah pun boleh beli baru. Ni belum ada jual lagi aftermarket dia punya set ni. So kita kena upah orang yang berkemahiran. Kalau nak DIY sini pun boleh, terpulang untung korang. Tapi saya lebih prefer bagi yang pakar lah untuk buat pengukuran yang lebih tepat, supaya tak ada banyak lubang yang tertebuk macam kat dinding rumah kita. Salah pasang frame tu. Betul atau betul? Okay, nanti saya akan sharekan pemasangan dan wiring pada motor kita. Okey, dah siap pasang. Pemasangan dia macam ni saja. 4 skru belakang kena tepat. Tengok tak ada lubang lebih Tak ada lubang lebih. Ngam-ngam. Ukur pakai kaliper. Okey. Okay, jom kita pergi pasang dekat motor. Jom kita pasang kat motor. Alah. Ada stabilizer kot. Okay, jap. Kita kena join ni lampu dulu tu. Bukan. Lampu mini. Oh, lampu mini ni. Kita join ni dia dulu kat sini atas ni. Lepas tu kita pakai dikit betul. Nanti korang soket lampu original tu dekat sini tanpa potong-potong wire. Pump. Settle masalah. Yang ni kalau susun, yang ni kalau letak gam tu, gam macam lilin, macam pistol lilin. Piap. Dia keras nanti. Pop. Cukup. Tak payah usik-usik dah. Tak payah balut-balut pakai selotip tak payah. Lepas tu yang ni korang tebuk lubang dia siap-siap. Korang tebuk lubang dia siap-siap. Okay. Korang tebuk siap-siap kat sini lah. Korang setting lah tinggi mana korang nak. Yang ni korang pakai lah kabel tie, ikat je. Lepas tu masuk balik slot dia. Nanti aku tunjukkan video finishing dia. Okay guys, thank you. Lampu ni korang tak payah potong wire, tak payah apa. Kita boleh cakap dia PNP. Okay, tengok tu. Dia pergi kat mana? Lampu minion ni, kabel yang merah dengan coklat pergi dekat warna biru. Hijau dengan hitam pergi dekat warna hitam. Dia akan jadi macam ni guys. Bila korang buka lampu tinggi je, baru dia nyala, tengok. Korang tutup lampu tinggi, dia off. Jadi dekat sini dah ada switch. Korang tak payah tebuk dah buat switch universal. Dapat tak dapat? Untuk pemasangan lampu minion dah selesai tanpa buat pemotongan wire. Tutorial dia saya dah sertakan tadi. Kalau korang takut-takut, ragu-ragu, boleh datang mana sekitar Negeri Sembilan, Jelebu, Kuala Pilah. Kalau tak ada pomen-pomen nak main custom, banyak bengkel tolak, kau boleh datang dekat sini, Kampung Sawah, Port Dickson. Okay. Aku akan sertakan nombor telefon brother ni untuk korang book appointment untuk buat apa yang korang nak. Korang nak custom apa pun tak kisah. Selalu sweet arm bila kita beli aftermarket, dia punya bracket caliper ni tak boleh kan. Nak kena beli asing, ada yang tak jual. Sini boleh custom, sini boleh buat. Nanti kita punya sweet arm sampai, kita akan tunjuk. So motor ni kita buat lampu minion, switch dia kita on, lampu besar menyala biasa, tapi lampu minion tak menyala. Tak perlu buat tambahan switch off on universal.
kita hanya pakai switch lampu tinggi, lampu rendah. So buka lampu tinggi, dia akan menyala. Buka lampu rendah, dia tutup. So kat sini korang ada penjimatan. Tak mahal pun kos buat ni, kau jangan risau. Dan dia ada keberanian dia nak hantar motor dekat sini. Okay. Next step, kita akan tukar handle dengan handlebar ni. Lepas tu kita akan buat sweep arm. Untuk aksesoris lah. Untuk kelajuan saya tak tahu. Saya belum buat kelajuan lagi. Kita hanya buat aksesoris untuk cantik-cantik lagi. Okay guys. Thank you for watching guys.